Assalamualaikum guys. Habis. Tak ada. Tengok tu. Berterabur buah dia. Penuh lantai-lantai ni. Nampak sampai ke sini. Tu sana. Kalau tengok atas ni, nampak atas tu. Semua tinggal separuh je. Ya. Sorry. Ni pun habis. Dia makan, dia buang merata. Ni semua kerja musang. Tuh, nampak? Nampak tak buah? Yang tinggal separuh je lagi tu. Selak. Nampak tak buah-buah? Tinggal separuh. Habis buah, habis. Buah banyak, penuh. Atas dibantai oleh kelawar. Yang bawah-bawah ni, ni. Tu, sampai ranting dia jatuh tu, dibantai oleh musang. Sampai patah-patah ranting tu. Yang daun-daun mati tu patah ranting tu. Saya banyak kali dah tengok ni. Musang tak boleh nak jaga malah. Kalau ikutkan buah ni banyak. Atas tu penuh tengok. Sentiasa penuh. Dia punya puncak-puncak atas. Semua ranting ada buah. Tapi habis lah. Habis langsung. Tak ada langsung yang ditinggal untuk tuan. Nampak celah tu. Ini buah itu penuh sini. Tinggal selamat lah yang ni tu. Rupanya tak selamat juga. Baru tinggal. Yang ujung-ujung atas habis. Ujung-ujung atas habis. Tu. Atas sebab kelawar, sebab musang. Kalau nak tengok bawah ni, bawah-bawah daun bawah ni penuh. Memang habis langsung. Hari tu sampai ranting bawah-bawah ni berbuah. Tapi tak sempat lah, nampak dia tak sempat lah. Tu nampak situ, patah-patah tu. Ni. Mana? Tu. Patah-patah tu. Lepas musang tu. Ni yang muda lagi, ada tinggal sikit lagi. Yang tu adalah dah mula orang-orang. Terpaksa lah saya ambil juga. Kalau tinggal sini memang tak sempat lah. Kita ambil lah sikit-sikit. Sempat merasa berjadi lah. Ni je yang tinggal. Atas tu habis. Atas tu ada lagi. Sebab tak masak lagi. Ni. Kalau ikutkan itu penuh buah ni. Nampak tu. Semua dah tak ada lah. Mereka tinggal separuh. Yang dalam ni pun tinggal separuh tu. Bawah ni penuh. Kalau tak ada daun ni nampak lah bawah ni luruh. Okey. Itu sajalah perkongsian ini. Saya nak ambil dulu yang ni. Yang ni nampak dah ada ungu-ungu sikit. Tak apalah. Kita ambil lah sisa-sisa sikit. Dapat merasa sebiji dua pun jadilah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.